Assalamualaikum, saya Kak He, SU Kampung Alor Jawi, ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Muslim sebab sudi turun pada untuk ziarah orang kampung hak ke Uzure. Terima kasih Muslim Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesailah sudah program ziarah Mahabah yang mana pada kali ini telah diadakan di Kampung Alor Jawi, Kuala Besut, Besut, Terengganu. Dia abang penglihatan nak tak nampak ni lama dah lah. 2 tahun. 12 tahun. Sebabkan sakit ke? Salah. Saraf lah. Itu salah. Punca dia pada sakit saraf. Stroke. Lepas tu ni stroke ni bila kena? Baru kena? Dulu ada mata Maknanya kena stroke dulu. Lepas tu baru kena saraf. Sakit saraf. Mata. Ya. Salah putus salah. Ambil nasi tadi. Oh, jadi nak cekor tak boleh. Yang bukan gini boleh lah. Cekor nasi tu. Nak rampak tak boleh nah. Nak nasi tu masuk. Okay. Hari kibur tu juga. Tapi dia kurang sikit. Dia kanan. Kanan lah itu dah. Gua stroke belah kanan dah. Mula-mula kena dulu tak. Banyak mula-mula tak nampak tu. Dia kabur dulu. Mula-mula nak kelabur nak nampak balik-balik gitu dulu. Nak nampak. Tak kabur tu tinggal. Kira lah. Lepas tu malam tak pernah nampak tu. Gelap macam malam lah. Malam tu nampak kau kan. Ya lah. Kata kita jangan malam nampak kau kat. Malam gelap dulu. Kira gelap. Gelap tu. Memang tak ada tu. Boleh kubur kali. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Kampung Alor Jawi, Kuala Besut ini. Diharapkan kota infak yang telah diterima bagi penerima-penerima untuk program ziarah Mahabah kali ini dapatlah memberikan manfaat dan meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima pada kali ini. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan semangat anda, mungkin misi kami di Muslim Malaysia ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana semangat anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, Hal jazalul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program ziarah Mahabah pada kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.